Kalau kita tengok, ramai juga orang menjauhkan diri daripada politik. Orang Melayu, orang Islam, sebab dia rasa macam politik ni sesuatu perkara yang memecah belahkan. Politik ni kadang-kadang dianggap sebagai kotor kerana dia membawa imej-imej negatif. Dan nak tak nak, kita tidak dapat menafikan bahawasanya kata-kata tu ada kebenarannya. Kerana tak kala politik ni sepatutnya menjadi satu perkara yang memajukan negara, membina umat, memelihara rakyat, membuat dasar yang boleh membangunkan negeri dan negara. Tetapi di akhirnya apa yang kita dapat hari ini? Kita tengok masjid-masjid tidak hidup kerana perpecahan politik. Sedangkan masjid inilah tempat orang Melayu, orang Islam berjumpa, memikul beban tanggungjawab membina masyarakat itu bersama. Politik ni asasnya dia adalah sains, seni, menguruskan kerajaan, jaga kebajikan hal ehwal rakyat, menguruskan kuasa dan sumber, memajukan negara. Tapi pilihan raya itu sendiri adalah salah satu wasilah cara untuk kita mencapai pembinaan kerajaan melalui pandangan setiap rakyat. Setiap seorang berhak untuk mengundi, menentukan siapa yang dia pilih. Yang menjadikan politik ni bermasalah bukan politik itu sendiri, tetapi pemimpin. Pemimpin apabila dia tidak memandang jauh ke depan, rakyat tu sebagai orang yang sepatutnya dia jaga dan dia pelihara melebihi daripada status aktiviti politik dia, maka di situ bermulalah masalah. Di sinilah sebenarnya Berjasa hadir. Bukan sebagai salah satu parti yang inginkan kemenangan untuk diri mereka, untuk memastikan penyatuan, perpaduan, membawa mesej yang betul. Oleh kerana itulah kita dapati Berjasa ini sentiasa orang rasa macam parti pecisan. Tapi tidak. Sebenarnya tidak pernah Berjasa itu di hati kami, dia adalah parti kecil. Tetapi kerana agenda kami besar, kita kena bersabar. Kerana kita tahu agenda yang besar ni tidak akan tercapai dengan usaha yang gopoh. Kita tengok bagaimana kisah seorang khalifah Islam, Saidina Umar Al-Khattab, menjadi seorang khalifah pada satu kuasa yang besar pada waktu itu. Banyak negeri, banyak yang duduk bawah kerajaan Islam. Tetapi pada waktu malam, apa dia buat? Meronda bandar, mencari orang susah, bertemu dengan seorang ibu yang masak air dengan batu untuk anak-anaknya kerana menahan kelaparan anak-anak. Begitu besarnya jiwa pemimpin yang kita pegang, yang parti Berjasa ingin lahirkan, yang ingin kita sedarkan rakyat bahawasanya apa yang kita bawa ini di luar daripada pemikiran politik semasa. Maka di sinilah hadirnya Berjasa untuk mempelawa, membuka jalan, membuka ruang, memberi tawaran kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan seterusnya nanti untuk kita memberikan calon terbaik yang akan membantu insya-Allah dalam urusan negeri. Parti ni susah. Masuk parti tu sekarang orang label begini, masuk parti tu sekarang orang label begini. Ini belum masuk lagi kalau media sosial dah label kan. Ramai yang memilih untuk bekerja dalam persatuan dan NGO. Persatuan dan NGO ni selamat. Tetapi sedarkah kita, persatuan dan NGO ni dia boleh buat kebaikan. Satu NGO mungkin boleh tolong 1000 orang miskin satu bulan. Satu persatuan tu mungkin boleh tolong 100 projek. Satu persatuan tu boleh bina satu rumah kebajikan. Tapi sedarlah kita, dasar yang betul dari sudut ekonomi boleh membantu rakyat keseluruhan. Dasar yang betul dari sudut pendidikan boleh membantu ibu-ibu yang terpaksa bekerja pada masa sama bimbang tentang sosial anak-anak mereka. Dasar yang betul dalam pelbagai bidang kesihatan sebenarnya akan melahirkan pekerja-pekerja kesihatan yang berintegriti, amanah dan semua ini adalah perkara-perkara yang tidak boleh dicapai dengan kerja-kerja persatuan, dengan kerja-kerja NGO. Kerana itulah kata-kata Imam Ghazali, apa yang tidak boleh diselesaikan dengan agama perlu diselesaikan dengan kuasa. Kuasa adalah sesuatu yang perlu rakyat miliki. Kuasa memerintah, mengurus negeri dan negara perlu berada di tangan pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang berjuang untuk kebajikan rakyat, untuk memastikan kehidupan rakyat ini terus dengan baik supaya gejala-gejala sosial dan perkara-perkara yang lebih besar tidak muncul. Masyarakat yang baik, orang yang baik, tetapi bila kerajaan tak baik, banyak perkara akan tak selesai. Jadi dunia yang pantas berubah jika kita tidak dapat pemimpin muda atau pemimpin yang wawasan dia luas, nampak jelas cabaran masa akan datang, kita akan berada dalam keadaan yang bahaya. Tak lama lagi, mungkin beberapa tahun lagi, Malaysia pun akan dipenuhi dengan taksi AI, taksi robot kan. Sekarang ni boleh je masuk kereta kan, set je, jalan je. Negara-negara dah ada syarikat-syarikat pengeluar keluarkan taksi AI, taksi robotik. Kalau kita tak bersedia, apa akan jadi dengan ribuan rakyat kita yang sedang bekerja di bidang e-hailing? Ramai yang bekerja kat situ sebab dah tak ada kerja lain. Mereka akan ambil itu sebagai satu option. Apa akan jadi kepada mereka yang bekerja untuk bidang e-hailing ini sebagai part time, untuk menambah belanja keluarga, untuk menambah belanja untuk anak yang sakit? Apa akan jadi
sekali, kalau kita tak bermula sekarang, kita tidak ada pemimpin yang memikirkan benda-benda ni sekarang, dan patutnya sekarang pun dah terlambat sebenarnya. Benda ni sepatutnya dah dipikirkan sebelum ni. Tapi oleh kerana belum mula melangkah, maka kita cari pemimpin, kita cari parti, kita cari kerajaan yang boleh bersama-sama memikirkan keadaan ini. Kita tidak mahu kerajaan yang bawa masuk projek mungkin bilion-bilion diisytiharkan. Dia tidak mengubah apa-apa kepada rakyat. Di akhirnya apa persoalannya akan timbul di kalangan rakyat? Apa mereka nak makan? Bagaimana mereka nak cukupkan bajet bulan ni? Bagaimana mereka nak bayar hutang motor? Bagaimana mereka nak bayar yuran anak sekolah? Itu adalah sebenarnya tugas asasi satu kerajaan yang diamanahkan, iaitu menjaga rakyat, memelihara rakyat. Apapun polisi, apapun kemajuan yang kita capai, ia seharusnya sampai kepada rakyat. Ia tidak boleh berhenti di peringkat atasan ataupun peringkat tertentu. Perlu sebenarnya, kalau kita melihat keadaan sosial umat hari ini, masyarakat hari ini, anak-anak, orang muda, kita sedang berada di fasa-fasa yang sangat kritikal. Dan oleh kerana tuntutan ekonomi menuntut wanita-wanita ramai bisa bekerja, maka bagaimanakah kita perlu hadapi benda ni? Maka saya menyeru kita semua, marilah kita bersama-sama pasangkan tekad, bina kesedaran, kuatkan semangat. Kita tidak boleh duduk dalam keadaan zon selesa kita. Pada hari ini kita kena bermula dan seterusnya kita melangkah dengan penuh keyakinan. Saya mengharapkan saudara-saudari yang akan turun sebagai jentera Parti Berjaya Pilihan Raya turun dengan penuh keyakinan, turun dengan penuh kefahaman apakah misi dan visi yang akan kita bawa. Turunlah bukan sekadar ingin meraih kemenangan untuk parti, tapi bahkan lebih itu, kita ingin bawa perubahan minda kepada masyarakat di sana. Hadirin dan hadirat sekalian, bersama berjasa kita bina negeri yang lebih baik untuk diwariskan kepada generasi anak cucu kita. Hidup!